Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ni nak tanya kepada Kuasa Veterina Pahang, Veterina Malaysia. Apa tindakan tuan? Lembu-lembu yang kecil putih ni apa benda? Kan? Dicuri. Lembu-lembu dalam kebun ni dicuri oleh kumpulan gangster besar ni contoh ni. Ni kata ada kena-mena dengan mak saya bila tengahkan lembu. Kebadawaan ni. Dia buat hok apa benda. Kejadian. Ni baru-baru ni ada 5 ekor lembu ni dalam grup ni kena curi. Dengan kumpulan bersenjata. Ni Toto dia. Jadi macam mana? Apa tindakan pihak polis? Pihak pengurusan sepeda. Aduan ni dah buat lama tau. Aduan ni buat lama dah. Apa tindakan dia? Boleh dedahkan kepada minta surat khabar ke TV3 ke? Kita buat podcast untuk tanya-tanya dia orang ni. Okey. Kumpulan Mi Toto ni. Yang lembu kecil warna putih ni tak ada dah dalam grup ni. Yang kena ni tak ada dah. Tak ada dah. Dah kena tangkap, dah kena jual dah, mungkin jadi digulai kan. Oleh kumpulan anak-anak apa benda? Tu, anak Pok Mat. Kumpulan tu sangat aktif mencuri lembu dalam kawasan ni, termasuk Den Zahari ni apa benda, kelompok Zahari ni gitu. Apa tindakan pihak mak kuasa ni? Mak kuasa Negeri Pahang ni. Kalau KPI dia bagi KPI lebih daripada 60%, saya kena argue lah benda tu. Untuk pengaruh tu kan, unit pengaruh tu, saya kena argue. Bagi peluang saya argue pula dia orang ni. Saya perlu argue. Sebab benda tu hari tu, dalam tu memang ada perbincangan dengan saya. Dan saya diminta untuk buat KPI tu untuk dia orang tu. Okey? Kalau ada tolong respon. Kalau ada mesyuarat tu apa benda keputusan dia buat, tolong respon. Tolong respon balik. Dengan unit-unit nak kuasa tu. Ke ada sesuatu yang kita tak tahu dalam unit tu berlaku. Dekat unit veterina ni kita tak tahu. Ada makan duit ke apa benda. SPRM kena siasat benda ni. Nampak semakin teruk.